Baiklah, mari kita perkenalkan Lisa yang memukau dan berbakat dari Blackpink. Lalisa Manoban, yang dikenali dengan satu nama Lisa, ialah seorang rapper, penyanyi, penari dan model Thailand yang luar biasa dan berpangkalan di Korea Selatan. Dilahirkan pada 27 Mac 1997 di wilayah Buriram, Thailand, beliau ialah ikon global dan ahli yang hebat dalam kumpulan gadis yang terkenal di peringkat antarabangsa Blackpink, yang dibentuk oleh YG Entertainment. Lisa menonjol dengan kemahiran rapnya yang luar biasa, gerakan tarian yang dinamik, kehadiran pentas yang karismatik, dan kebolehan berbilang bahasa. Beliau fasih berbahasa Thai, Korea, dan Inggeris, serta mahir dalam bahasa Jepun dan asas bahasa Cina. Sebelum penampilan sulungnya yang mengagumkan bersama Blackpink pada tahun 2016, beliau sudah pun mencipta nama di Thailand sebagai ahli kumpulan tarian bernama Wiza Cool. Bakat dan minatnya dalam persembahan membawanya untuk menjalani uji bakat untuk YG Entertainment di Thailand pada tahun 2010, di mana beliau merupakan satu-satunya pemohon bukan Korea yang berjaya. Selepas bertahun-tahun menjalani latihan yang rapi, Lisa muncul sebagai penari utama, rapper utama, subvokalis dan ahli termuda, makne, Blackpink. Kemahiran tarinya yang hebat dan tepat telah mendapat pengiktirafan meluas, sering dipuji kerana tenaga dan pelaksanaan yang memukau. Aliran rapnya yang tersendiri dan penyampaian yang yakin adalah penting dalam bunyi Blackpink yang unik dan menetapkan trend. Sebagai ahli utama Blackpink, Lisa telah menyumbang kepada banyak lagu hit global kumpulan itu, termasuk Uhi Sidley, Boom Bayah, Dudiu Dudiu, Kill This Last, How You Like That, dan Pink Venom. Pesona dan bakat individunya juga telah membawa kepada banyak peluang solo dan kerjasama dalam industri fashion dan kecantikan, menjadikannya duta jenama yang sangat dicari untuk jenama global yang berprestij. Pada tahun 2021, Lisa membuat penampilan solo yang sangat dinanti-nantikan dengan album single Lalisa, yang mencapai kejayaan komersial yang besar dan seterusnya mengukuhkan statusnya sebagai artis solo global. Lagu utamanya memecahkan rekod dan mempamerkan versatilitinya sebagai seorang penghibur. Di luar pencapaian muziknya, pengaruh Lisa meluas ke dunia fashion, di mana beliau diraikan kerana gaya uniknya dan telah bekerjasama dengan pereka dan jenama terkenal. Personalitinya yang ceria dan hubungan yang tulus dengan peminat di seluruh dunia telah menjadikannya salah seorang tokoh yang paling disayangi dan berpengaruh dalam budaya pop kontemporari. Dengan bakatnya yang luar biasa, kehadiran pentas yang memukau, dan pengaruh global, Lisa terus memecahkan halangan dan memberi inspirasi kepada jutaan orang di seluruh dunia sebagai ahli penting Blackpink dan sebagai artis solo yang berjaya. Perjalanannya dari Thailand ke bintang antarabangsa adalah bukti kerja keras, dedikasi, dan kuasa bintangnya yang tidak dapat disangkal.